Okay, cara nak setting coin tu, coin jenis macam ni. Okay, coin jenis macam ni lah. Okay, instruction dia tekan 2 butang keluar A. Okay, apa maksud dia? Tekan 2 butang yang dekat tepi ni. Sebenarnya ada 2 butang. Tekan sampai keluar huruf A. Sorry, tekan sekali je, sepatutnya tekan sekali je. Okey, dia keluar A. Kemudian tekan, bukan tekan atas, tekan butang atas, dia akan keluar huruf E. So atasnya 1 butang, tekan lagi sekali, dia akan jadi huruf E. Okey, kemudian E ni kita nak berapa jumlah coin dia. So tekan bawah balik. So jumlah kita nak setting duit tu sebanyak 6 jenis duit lah. Duit 10 sen lama, 20 sen lama, 50 sen lama, 10 sen baru, 20 sen baru, 50 sen baru. Okay? Tekan lagi atas. Kemudian dia kata H1 ni berapa jumlah duit yang kita nak teaching tu, kita nak masukkan untuk teachkan duit tu. Tekan bawah lagi. Kat sini dia sarankan 15. So kita stay je lah pada 15. Maksudnya setiap satu unit tu nak teaching tu sebanyak 15 jenis duit yang sama lah. Okay, tekan ke atas. P1 ni nilai dia. So kita start dengan duit 10 sen. So tekan 1 lah. 1. Tekan lagi. Yang F1 ni untuk fine tuning dia tak ada apa-apa. Just tekan 8. Ulang balik H2. H2 15 teaching. Kemudian nilai dia 20 sen. Ini 8. Okey. H3 15. Nilai dia kalau lari kita betulkan dia nak berapa. Nombor 3 nilai 50 sen lah. So tekan ke atas. F3 fine tambah 8 tambah 8. H4 duit 10 sen baru. So tekan lagi 15. Nilai dia kecilkan 10 sen sebab kita nak set dia 10 sen baru. Tekan lagi 8. H5 ya 15. Nilai dia 20 sen. Ini 8. H6 50 sen. Ini tekan 15.